Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatika kama nawwaltal arda binurika syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah. Pertamanya kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah dengan limpah dan karuniaan daripada Allah dapat kita bersama-sama pada malam ini, di mana pada malam ini tuan-tuan hadirin ibu ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan memulakan sebuah kitab yang menjadikan sebagai satu silibus pengajian kita di masjid ini, insya-Allah, untuk setiap hari Isnin minggu yang pertama pada setiap bulan, yang mana kitab ini judulnya adalah Khulasah At-Tauhid. Kitab yang berjudul Khulasah At-Tauhid, yang mana kitab ini dimaklumkan bahawa insya-Allah kita akan sediakan, masjid ini akan sediakan sebagai wakaf, tetapi tidak untuk dibawa balik, tidak untuk dibawa balik. Ianya hanya untuk sekadar kita panggil apa, pada tiap-tiap bulan tu, maka kita akan ambillah kitab tu, kemudian selesai kita letak balik di rak masjid, insya-Allah. Namun pada malam ini, oleh kerana kitab tu belum lagi ada, jadi oleh kerana itu kita akan baca kulit kitab dan juga kita akan huraikan sedikit berkaitan dengan muqaddimah di dalam kitab yang kita akan jadikan sebagai silibus pengajian di masjid ini, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, ayah-ayah, ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita memulai kitab ini, kita akan sedekahkan terlebih dahulu bacaan Fatihah kepada pengarang kita khususnya, iaitulah Allah yarham Tuan Guru Baba Abdul Rahman bin Muhammad rahimahullahu ta'ala, dan juga kepada sekalian daripada kalangan orang-orang yang beriman yang telah meninggal dunia, daripada kalangan ibu bapa kita dan lain-lain daripada kalangan orang yang beriman. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, saya akan baca terlebih dahulu tuan-tuan kulit kitab, kulit hadapan bagi kitab yang kita akan jadikan sebagai silibus pengajian kita. Katanya, ini risalah yang dinamo akan dia akan ini risalah. Dinamo Khulasatut Tauhidi fi ma'rifatil aqaidi. Menghimpun akan dia akan ini risalah oleh Al-Fakir Abdurrahman bin Muhammad Ma'had Nurul Huda, Kubang Pasir Jeram Fatani. Ini risalah yang bermula ini hak ada di dalam fikiran musannif ni lah, pengarang kita ni, yang mana ianya ialah suatu risalah. Risalah maksudnya beberapa helaian kertas yang mengandungi isi faedah yang banyak. Itu makna risalah. Asalnya tuan-tuan, risalah ni ialah beberapa keping kertas. Seperti kita nak buat surat untuk kita bagi tahu makluman kepada siapa-siapa, adalah beberapa helai, mungkin 2-3 helai. Itu ialah risalah, makna risalah. Jadi risalah maksudnya beberapa helaian kertas tapi mengandungi isi faedah yang banyak. Risalah hak dia nak buat ni, yang mana risalah ini yang dinamo akan dia akan risalah ini, dia beri nama supaya mudah kita nak cari di kedai. Kalau tak letak nama, kalau tidak diletakkan nama kita, macam mana kita nak belajar? Nak kita pergi kat kedai, tanya penjual, nak kitab buku hak dibuat kuliah di masjid seksyen 25 hari Isnin malam Selasa minggu pertama, nak kitab tu, nama apa kitab tu? Payahlah kalau tak letak nama. Oleh kerana itu pengarang kita ni dia pun letak nama. Jadi nama kitab ni tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu, kalau ayah-ayah nak beli sendiri, boleh cari sendiri. Kalau nak cari hak dalam Shopee pun ada juga. Kalau nak cari di kedai secara fizikalnya, cari di apa kita panggil pasar Jawa, kitab kat sana. InsyaAllah adalah. Jadi nama kitab dia ni tuan-tuan, ayah-ayah, ibu, nama kitab dia Khulasatut Tauhid. Khulasah Tauhid. Khulasah maksudnya ringkasan ataupun kesimpulan, ringkasan bagi ilmu tauhid. Manakala ringkas, tentulah padat. Itu khulasah, nama kitab dia Khulasah At-Tauhid, ringkasan ilmu tauhid.
Yang mana perbicaraan kita ini fi ma'rifatil aqaidi, pada nak membicarakan hal yang berkaitan dengan pengenalan simpulan-simpulan iman. Pengenalan berkaitan dengan simpulan-simpulan akidah. Akidah hak kita perlu simpul di hati kita. Itu aqaid, simpulan-simpulan iman. Allah ada, wajib kita simpul di hati kita. Ya, Allah ada. Satu simpulan. Allah tu pula bukan tidak ada. Satu simpulan. Lalu tu kita i'tiqad di hati kita. Allah tu bersifat dengan sedia kala. Satu simpulan. Lalu tu kita pegang di hati kita. Allah Ta'ala tu bukan baharu. Satu simpulan kita pegang di hati kita. Maka banyak simpulan-simpulan yang kita kena simpul di hati kita. Itu nama dia aqaid, simpulan-simpulan iman, yang mesti kita kena simpul, yang mesti kita kena i'tiqad di dalam hati kita. Barulah dipanggil kita ni orang yang beriman. Jadi kitab ni, kitab yang berjudul Khulasah At-Tauhid, ringkasan bagi ilmu tauhid, yang membicarakan berkaitan dengan simpulan-simpulan iman. Maksudnya silibus kitab ini adalah silibus akidah. Silibus akidah ataupun silibus tauhid yang menceritakan berkaitan dengan rukun iman, yang nak menghuraikan kepada kita rukun-rukun iman. Percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, percaya kepada kitab, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada malaikat, percaya kepada qada qadar. Itu dia panggil rukun iman. Yang mana rukun iman ni nak belajar dia, manakala kita nak mempelajari ilmu yang berkaitan dengan iman, maka kita kena cari suatu kitab yang silibus dia adalah silibus akidah. Kalau cari dalam kitab fiqh, maka tak ada lah. Cari dalam kitab tasawuf, tak ada lah. Bab ilmu iman ni dalam kitab tauhid, dalam kitab akidah. Semulia-mulia ilmu, setinggi-tinggi ilmu, ilmu yang paling mulia sekali, ilmu tauhid. Kerana ilmu inilah ilmu yang kita kena belajar, yang mana bila kita belajar dia, dipanggil kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi kitab ni nama dia Khulasah At-Tauhid. Siapakah pengarang dia? Pengarang bagi ini kitab, ini risalah ni, menghimpun akan dia, akan ini risalah. Dihimpunkan risalah ini oleh Al-Fakir bin Wangah. Tuan Guru Abdul Qadir bin Wangah ni ulama Fatani yang dikenali dengan Ayah D. Skam. Panggilan dia Ayah D. Skam. Ni ulama tersohor lah dalam bidang ilmu akidah di negeri Fatani sana, Thailand. Jadi beliau mempunyai anak murid, salah seorangnya pengarang kitab kita, hak kita nak jadikan sebagai silibus. Nama dia Baba Abdul Rahman ataupun Baba Me. Orang bangsa kan panggil dia Baba Me. Baba Me Kubang Pasir. Jadi dia ada sekolah dia nama Ma'had Nurul Huda. Pondok dia, pesantren dia Ma'had Nurul Huda yang terletak di Kubang Pasir, Jeram Fatani. Lalu tu dia berdoa,
Allahumma inni as'aluka ilman la yartaddu wa na'iman la yanfadu Allahumma anfa'ni wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman tanfa'uni bih. Itu adalah kulit kitab yang saya baca tadi tuan-tuan, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Baik, untuk permulaan pengajian kita pada malam ini, insya-Allah saya akan cuba huraikan sedikit sahaja pada malam ini, memandangkan kita masih lagi belum ada kitab. InsyaAllah saya akan cuba menghuraikan berkaitan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala muqaddimatun ay hazihi muqaddimatun, ini suatu pendahuluan. Pendahuluan yang pertamanya pengarang kita memulai dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi dalla biwujudihi jami'ul makhluqat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mab'usi bil mu'jizat Muhammadinil mubashshiril wal munziri lil makhluqat wa ala alihi wa sahbihil amilina bil a'malis salihat. Itu adalah kita panggil muqaddimah bagi pengarang, kata-kata aluan bagi pengarang. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat mengasihani. Itu terjemah. Baik, tuan-tuan, ayah-ayah, ibu yang dirahmati oleh Allah, mana-mana kitab agama, kitab syarak, kebanyakannya ulama-ulama mengarang kitab tersebut, ianya memulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mereka akan awali kitab penulisan mereka itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Cubalah tuan-tuan, ayah-ayah, cuba tengok mana-mana kitab agama. Bila kita buka saja kulit kitab, buku agama, mesti ada di hadapan kebanyakannya Bismillahirrahmanirrahim. Jarang sekali yang tidak dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan kata namanya basmalah. Basmalah tu Bismillahirrahmanirrahim. Hamdalah, alhamdulillah. Hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Takbir, Allahu akbar. Baik. Kalau tahlil, la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim ni nama dia basmalah. Jadi sebab apakah ulama-ulama mengawali kitab penulisan mereka dengan basmalah? Apakah faktor-faktor yang mendorong mereka ini memulakan kitab mereka ni dengan basmalah, dengan Bismillahirrahmanirrahim? Apakah sebab dia, rahsia ataupun hikmah dia? Yang pertama kerana meniru aturan susunan Al-Quranul Karim, yang mana Al-Quran ni sebuah kitab yang mulia sekali di atas muka bumi daripada kitab-kitab yang lain. Kitab yang diturunkan daripada langit kepada dunia ni, yang dipanggil dengan Kutubus Samawiyah, ada 104 buah.
Maka dalam 104 buah ini, tuan-tuan, ayah-ayah, ibu, yang paling mulia Al-Quran. 104 buah kitab yang Allah Ta'ala turunkan. Dia panggil Kutubus Samawiyah. Maka Al-Quran, kalau kita buka Al-Quran, yang mula-mula sekali, Bismillahirrahmanirrahim. Oleh kerana Al-Quran tu dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, yang merupakan sebuah kitab yang paling mulia di atas muka bumi ni, maka ulama-ulama dia nak tiru, dia nak ikut sebagaimana Al-Quran yang mulia diturunkan oleh Allah di atas muka bumi ni dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka seolah-olah kata pengarang, aku pun nak tiru Al-Quran tu, maka aku mulakan kitab dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang pertama. Baik. Bahkan ayah-ayah, bukan hanya Al-Quran sahaja sebenarnya memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bukan. Bahkan seluruh kitab 104 buah tadi tu, semuanya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Namun di dalam bahasa masing-masing, yang pengertian dia sama dengan Bismillahirrahmanirrahim, cuma bahasa berlainan. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, maka kitab-kitab lain dia bukan dalam bahasa Arab, tetapi dimulainya dengan makna Bismillahirrahmanirrahim. Ini faktor yang pertama. Sebab yang pertama, kerana apa pengarang-pengarang, kalau kita tengok dalam kitab-kitab ulama, bukalah buku-buku mana, kitab-kitab mana sekalipun, dia mulai dengan Bismillah. Itu faktor yang pertama. Baik. Yang kedua, sebab yang kedua ataupun faktor yang kedua, pengarang memulai dengan basmalah kerana hendak beramal dengan mafhum daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab nak beramal dengan mafhum hadis, hadisnya berbunyi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, terjemahannya, tiap-tiap pekerjaan, kullu amrin, tiap-tiap perbuatan, tiap-tiap kerja, tiap-tiap pekerjaan, yang mana pekerjaan itu pekerjaan yang mempunyai nilai di sisi agama kita, di sisi syarak, yang mana tidak dimulai dengan bismillah. Nabi kata, pekerjaan ni tak mula dengan bismillah, tak kata dengan bismillah, fahuwa aqta ay nakisul barakah, maka pekerjaan yang dilakukan tanpa kata bismillah, tanpa mulai dengan basmalah, pekerjaan itu tidak ada keberkatan, tak berkat. Jadi mafhumnya, kalau kita nak mendapatkan keberkatan, mulalah dengan bismillah, mulalah dengan basmalah kalau nak berkat. Kalau kita tak mulai dengan basmalah, Nabi kata tak berkat. Jadi manakala begitu, kita beramallah dengan mafhum hadis untuk mendapatkan keberkatan, maka mulalah setiap pekerjaan kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baik ketika mana kita nak minum air, baca Bismillahirrahmanirrahim, baru berkat. Baik ketika mana kita nak makan, mulalah dengan bismillah, baru berkat.
Baik kita nak pakai pakaian, mulalah dengan bismillah, baru berkat. Ataupun ketika mana kita nak naik kenderaan, mulalah dengan bismillah, baru berkat. Tapi kalau kita tak baca bismillah, minum air tak baca bismillah, insya-Allah hilang dahaga. Makan tak mula dengan bismillah, insya-Allah kenyang. Tapi berkat tak? Tak berkat. Berkat-berkat ni apa? Berkat ni ialah bertambah kebajikan. Dengan sebab kita buat benda ni, jadi berkat, bertambah kebajikan kita. Kebajikan ni lah kadangnya kita tak nampak. Orang ni makan, tapi dia baca bismillah. Orang ni dia makan, tapi tak baca bismillah. Dua-dua kenyang. Tapi salah seorang daripada mereka barakah makan dia tadi. Salah seorang daripadanya kenyang saja, tapi tidak barakah. Barakah tu apa? Bertambah kebajikan. Dengan sebab dia makan, dengan sebab dia minum, bertambah kekuatan untuk dia melakukan ibadat kepada Allah. Itu di antara makna barakah. Jadi barakah ni ziyadatul khair, bertambah kebajikan. Maka untuk kita mendapatkan keberkatan, mulalah setiap pekerjaan kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itulah faktor yang kedua, pengarang memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kepada hadis tersebut, tiap-tiap pekerjaan, kata Rasulullah, yang pekerjaan itu tidak dimulai dengan bismillah, maka tidak barakah, tidak berkat. Bermakna kalau hendak keberkatan, mulakanlah dengan bismillah. Adakah semua pekerjaan kita mesti memulai dengan basmalah? Dianjurkan kita untuk memulakan dengan basmalah? Jawapannya tidak. Tidak ke semua pekerjaan apa yang kita nak buat, tidak semua dianjurkan untuk kita mulakan dengan basmalah. Ada yang tidak dianjurkan untuk kita mulakan dengan basmalah. Maka hukum membaca basmalah ni ada beberapa hukum. Yang pertama, haram membaca basmalah. Haram kita mulakan urusan ni dengan Bismillahirrahmanirrahim. Hukumnya haram, dapat dosa, bukan dapat pahala. Apa dia? Iaitu memulakan pekerjaan yang pekerjaan itu adalah haram yang zati. Haram yang diri dia tu haram. Haram di benda tu haram. Dia panggil haram yang zati. Apa dia haram yang zati? Contoh, arak. Minum arak, itu perkara haram yang zati. Diri arak tu haram dah. Berzina haram, diri berzina tu haram. Maka orang ni dia baca bismillah, maka hukum membaca bismillah tadi, hukumnya adalah haram. Ketika dia nak minum arak umpamanya, ketika nak berzina umpamanya, na'udzubillah. Bahkan kalau dia iktiqad dalam hati dia, dia pegang dalam hati dia dengan baca Bismillahirrahmanirrahim ni, arak ni jadi halal. Oh, yang tu keluar daerah Islam, kufur, murtad, na'udzubillah. Itu haram yang zati. Yang kedua, haram aridi, ataupun dipanggil dengan haram li ghairih. Apakah hukum membaca Bismillahirrahmanirrahim pada perkara haram li ghairih ataupun haram aridi? Contoh haram aridi, curi air untuk berwudu. Ada air bukan kepunyaan kita.
ambil, buat untuk berwuduk. Perbuatan ambil air yang bukan kepunyaan kita ni haram. Tapi air itu bukan haram, air itu. Ini dipanggil haram li ghairih. Haram dengan sebab lain. Haram aridi. Bukan air itu yang haram. Adapun arak tadi, arak tu sendiri haram. Hak ni air dalam botol tu bukan haram. Perbuatan kita ambil air tu, yang air tu bukan kepunyaan kita, kita panggil istilahnya curi. Perbuatan tu yang haram. Adapun kita nak berwuduk tu bukan perkara haram. Maka pada ketika itu sunat baca bismillahirrahmanirrahim. Dua perkara yang berbeza. Minum arak haram yang zati. Curi air untuk buat berwuduk, maka kita berwuduk dengan air itu haram aridi. Itu dua perkara yang berbeza. Haram zati, haram baca bismillah. Haram aridi, kalau perkara tu bukan haram zati, sunat juga kita baca bismillah hingga akhirlah. Itu yang pertama. Yang kedua, perkara makruh, maka makruh kita baca basmalah. Contoh makruh. Makruh ini juga ayah-ayah ibu ada dua. Makruh yang zati, yang kedua makruh aridi. Makruh zati melihat kepada kemaluan tanpa ada hajah. Lalu tu baca bismillah. Makruh baca bismillah. Sebab lihat kepada kemaluan tanpa hajah, hukum dia makruh. Maka makruh kita baca bismillah. Tadi kan Nabi kata tiap-tiap pekerjaan kalau tidak dimulai dengan bismillah tidak berkat. Ini nak suruh dapat berkat lah ni, nak tengok ni, baca bismillah. Melihat kepada kemaluan tu makruh. Tengok kemaluan tu makruh, hukum dia makruh yang zati. Maka baca bismillah pada melihat pada perkara makruh, hukumnya makruh. Yang kedua, makruh aridi ataupun makruh li ghairih. Apa dia contoh? Makan benda yang membawa kepada bau mulut busuk. Apa dia? Dalam kitab contohkan seperti petai. Apa lagi? Kita buat contoh sendiri pula. Budu. Benda hak boleh bawa mulut kita ni bau busuk. Jadi petai itu makruh ke? Petai itu bukan benda makruh, benda harus. Makanlah kata Allah Ta'ala, benda-benda apa pun makanlah. Jadi petai itu harus kita makan. Budu itu harus kita makan. Bawang itu benda harus kita makan. Tetapi baunya busuk. Dia panggil makruh li ghairih. Makruh bukan pada diri petai tu, bukan pada diri bawang tu. Budu tu dah, hak tu harus, tapi bau dia busuk. Maka yang ni perbuatan makan benda harus ni dituntut untuk kita baca bismillah. Bacalah. Makan petai, makan budu, cicah budu, apa benda-benda sekalipun hak bau busuk tu, bismillahirrahmanirrahim. Sebab apa? Dia bukan makruh yang zati. Makruh yang zati barulah makruh kita baca bismillahirrahmanirrahim. Baik, seterusnya. Yang ketiga, perkara yang tidak dituntut untuk kita baca bismillahirrahmanirrahim, iaitu pada ibadat yang tidak disuruh oleh syarak untuk kita mulakan dengan bismillah. Yang pertama, sembahyang. Sembahyang tidak dituntut untuk kita mulakan dengan bismillah. Sebaliknya dengan Allahu Akbar, itulah perkataan yang dituntut mula-mula, bukan dengan bismillahirrahmanirrahim.
maka tidak disunnahkan kepada kita untuk membaca basmalah ketika nak memulakan menyolati. Nak mula sembahyang tu tak sunat kita bismillah. Tapi kalau kita baca bismillah sebab nak baca qul a'udzu birabbin nas, hak tu nak baca Quran, maka kita bacalah terlebih dahulu waktu kita berdiri tu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, contohnya. Hak tu bukan sebab nak mula sembahyang. Hak tak disunatkan ni ketika nak mula sembahyang tu. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli, tak sunat. Tak sunat. Antara lain ibadat yang tidak disunatkan azan atau iqamah, tak sunat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, contoh, tak sunat. Sebab azan dituntutnya dengan kalimah Allahu akbar, mula dengan Allahu akbar, maka tak sunat kita baca basmalah. Yang terakhir, yang tidak disunatkan untuk kita baca basmalah, tiap-tiap perkara yang remeh, perkara yang luati, perkara yang kotor, juga tak sunat kita baca basmalah. Nak buang hingus, bismillah dulu, tak sunat. Nak ludah air liur, baca bismillah dulu, tak sunat. Nak sapu sampah, tak sunat. Itu dipanggil perkara-perkara yang cemar, perkara yang kotor, maka tak sunat kita baca bismillahirrahmanirrahim. Ini dua faktor kerana apakah pengarang kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, meniru susunan Al-Quran. Yang kedua, beramal dengan mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, seterusnya. Tuan-tuan, huraian bismillah ni sangat panjang, tapi kita pendekkan. Seterusnya saya nak cerita pula tuan-tuan makna bismillahirrahmanirrahim secara ringkas. Kalau terjemahan dia ayah-ayah, dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat mengasihani, itu terjemah. Baik, makna pula bismillah, dengan nama Allah. Ini adalah merupakan satu ayat yang tidak lengkap. Manakala tidak lengkap, maka kita perlu lengkapkan. Maka ba tu dia panggil ba haraf ja, huruf ja. Dengan, seperti kita kata macam ni, dengan garfu, dengan kereta. Ayah-ayah faham tak kalau ayat kita hanya guna perkataan, tiba-tiba datang dengan garfu, tak faham. Dengan kereta, tak faham. Maka kena lengkapkanlah ayat tu. Lengkapkan macam mana? Saya makan chicken chop dengan garfu. Baru lengkap ayat tu. Saya datang ke masjid dengan kereta. Baru lengkap. Datang-datang dengan kereta, datang-datang dengan garfu, mana faham? Maka seumpama itulah bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Apa dia dengan nama Allah ni? Maka kita kena takdirkan pelengkap dia. Takdirkan pelengkap ayat. Takdirnya macam mana? Nisbah kepada pengarang. Aku memulai kitab ini, karangan kitab ini aku mulai dengan nama Allah. Itu takdir dia. Kalau kita minum air, bismillahirrahmanirrahim, kita ambil air, kita minum.
pelengkap bagi ayat bismillah hak kita baca tu. Aku minum air ini dengan nama Allah. Itulah pelengkap dia. Waktu kita nak makan, bismillahirrahmanirrahim, dengan maksudnya seolah-olah kalau kita tulis dengan apa ni, aku mulai memakan makanan ini dengan nama Allah. Waktu kita nak pakai baju, kita baca bismillahirrahmanirrahim, kita pun pakai baju. Aku memulai memakai pakaian ini dengan nama Allah. Tu makna bagi pada basmalah, bismillah, dengan nama Allah. Apa dia Allah? Kita duk sebut Allah, Allah, Allah. Apa dia Allah, tuan-tuan? Ayah-ayah, ibu-ibu, Allah tu apa Allah? Allah ialah satu nama. Satu nama. Nama bagi siapakah Allah ni? Nama bagi satu zat. Satu zat. Satu diri. Yang mana diri Allah ni, Tuhan ni, dia tidak berjirim. Kalau diri kita makhluk ni berjirim, lagi akan datang kita akan belajar dia dalam bab kitab tauhid. Allah satu nama. Satu nama yang merujuk kepada satu zat. Zat mana? Zat Tuhan kita. Yang mana Tuhan kita ni? Al-wajibil wujud. Zat yang mesti ada. Azan dah. Dalam 10 minit lagi, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wassalatul qadimah ati Muhammadin nasihat wasyarafa wa darajat rahmat wa ba'athu maqaman mahmudan lillazi wa'adta innaka la tuflihul mi'ad. Tuan-tuan, ayah-ayah, ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, Allah, apakah itu Allah yang selalu kita sebut Allah? Kalau di dalam rumah kita pun ada tulisan tu, alif lam lam ha, Allah. Kalau dalam kereta pun kadang-kadang dia gantung juga Allah atau alif lam lam ha. Jadi apa ni Allah? Allah ni apa? Allah ni ialah satu nama. Satu nama yang mana ianya merujuk kepada zat Tuhan kita. Allah ni satu nama. Alif lam lam ha, nama. Tapi nama ni khas. Nama khas yang tertentu. Nama ni tak boleh diambil oleh mana-mana orang nak letak nama Allah. Tak boleh. Nama ni nama khas. Satu nama yang merujuk, yang nama ni bila sebut Allah, bila sebut Allah, merujuk kepada satu zat. Zat mana? Zat Tuhan kita yang kita sembah, yang menjadikan sekalian alam ini, yang dia tu wajibil wujud, yang dia tu mesti kena ada. Itu wajibil wujud, mesti kena ada zat tu. Tak terima pada akal kita zat ni tak ada, tak terima. Tak boleh nak terima pada fikiran akal kita satu zat Tuhan kita ni, dia ni tak ada. Tak boleh nak terima. Ada, semata-mata ada. Zat tu, nama dia apa zat tu? Zat yang mesti ada, yang menjadikan sekalian alam ni, yang kita duk sembah zat ni, nama dia Allah. Itu Allah. Satu nama bagi satu zat, yang zat itu mesti kena ada, yang dialah menjadikan sekalian alam ni. Dia hak buat semua sekali ni, dia yang menurunkan hujan, dia hak mencipta kita manusia, dia hak menjadikan matahari, dia hak mentadbir alam ni, dia. Nama apa zat tu yang tak sama dengan makhluk tu? Nama apa zat tu? Allah nama dia. Tu dia panggil Allah. Satu nama bagi zat Tuhan kita. Dengan nama Allah, aku mulai kitab ni hal keadaan aku minta tolong dengan Allah tu. Allah hak aku sembah, Allah hak mesti ada tu. Allah yang menjadikan alam ni, aku minta tolong dengan dia. Tulis kitab ni. Kalau kita makan pula, aku minta tolong dengan Allah tu. Allah yang menjadikan sekalian alam ni, aku makan ni. Itu nisbah pada kita makan. Maka kiaslah dengan setiap pekerjaan yang lain. Itu makna Allah. Sedikit lagi tuan-tuan, ringkas. Ar-Rahman Ar-Rahim, ini dia panggil sifat bagi Allah. Kalau Allah dia panggil lafzul jalalah, satu lafaz yang menghimpunkan setiap nama-nama Allah. Kita hurai lain kali itu.
Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 3 nama Allah kat situ. Allah tu sendiri. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa makna Ar-Rahman Ar-Rahim? Ar-Rahman Ar-Rahim ni ambilan perkataan dianya daripada perkataan rahmah, kasih sayang. Ambil daripada perkataan ni, rahmah, kasih sayang. Tetapi dalam bentukan kalimah yang berbeza. Rahmah, kasih sayang ni yang ialah Rahman. Rahmah ni juga dalam bentukan Rahim. Asalnya Rahman dengan Ar-Rahim ni perkataan dia sama aja, rahmah. Ambil daripada perkataan ni, kasih sayang. Tapi dalam bentuk yang berbeza. Rahmah Ar-Rahman, rahmah Ar-Rahim. Maka apakah makna rahmah yang ialah Rahman? Apakah makna rahmah, kasih sayang, yang ialah Ar-Rahim? Itu nama Allah tu, Rahman Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman maksudnya kasih sayang yang dalam bentuk lafaz Rahman. Nama Allah Ar-Rahman maksudnya ialah Allah memberi segala nikmat yang besar-besar. Allah kurniakan nikmat kepada semua makhluk. Sama ada makhluk tu berakal, makhluk tu tidak berakal, makhluk ni beriman kepada Allah, ataupun makhluk ni tidak beriman kepada Allah, ahli taat ke makhluk ni, derhaka pada Allah ke makhluk ni, Allah beri nikmat pada dia. Contoh, nikmat sihat Allah beri pada semua. Sebab apa? Allah Ar-Rahman. Dia beri pada orang yang beriman, kepada orang yang tidak beriman pun dia beri. Allah beri pada ahli taat, kepada orang yang tidak taat derhaka pun Allah beri sihat, nikmat tu. Itu tanda dia Rahman Allah. Allah beri semua, tak kira siapa dia. Kerana Allah tu bersifat dengan kasih sayang, yang kita terjemah dengan pemurah Ar-Rahman. Jadi kasih sayang Allah yang dalam bentukan Rahman maksudnya Allah beri nikmat yang besar-besar kepada semua makhluk dia. Sama ada makhluk dia beriman ke, tidak beriman ke, taat pada dia ke, derhaka pada dia ke, berakal ke, tidak berakal ke, Allah beri. Rezeki Allah beri, kaya Allah beri. Nikmat apa lagi? Nikmat dapat bini ramah Allah beri. Tak kira dia tu beriman ke tak beriman, taat ke tidak taat. Kerana Allah itu Rahman Ar-Rahman, sifat dia kasih sayang. Yang kedua, yang terakhir, ayat-ayat Ar-Rahman, apa ni? Rahmah dalam bentukan lafaz Ar-Rahim, kasih sayang Allah. Tapi dalam bentukan perkataannya Ar-Rahim. Apa makna kasih sayang Allah hak daripada bentukan lafaz Ar-Rahim? Dengan makna Allah mengurniakan, Allah memberikan, Allah mengurniakan, Allah memberikan, Allah memberikan satu kurniaan yang hanya khusus kepada orang yang beriman sahaja. Apa dia perkara tu? Iman, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mengenal Allah. Kalau di akhirat pula nikmat dapat masuk syurga. Itu dia kasih sayang Ar-Rahim kepada orang yang beriman sahaja, tidak kepada orang yang tidak beriman. Ar-Rahim Allah tidak diturunkan, kasih sayang Allah tidak diberikan kepada orang yang tidak beriman. Tetapi kalau Ar-Rahman Allah, kasih sayang Allah juga diberikan kepada seluruh makhluk.
beriman ataupun tidak beriman. Itu ialah makna daripada nama-nama Allah. Beza antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Itulah hak selalu kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu di antara makna dia sedikit sebanyak, tuan-tuan, ayah-ayah, ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Jadi cukup dulu untuk pertemuan kita pada malam ini. InsyaAllah kita sambung pada pertemuan kita pada bulan hadapan. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Jazakumullahu khairan jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.